orang membeli produk, orang membeli idea dan akhirnya insya-Allah mereka akan dapat close the deal. Sebenarnya Speak with Confident ni bukan untuk orang-orang yang tak confident je. Sebenarnya ada ramai orang yang dah join, alhamdulillah mereka ni dah power-power dah. Mereka mempunyai confident level yang tinggi. Antaranya adalah Puan Rin Rahim. Puan Rin ni merupakan seorang selebriti dan juga business owner. Siapa lagi? Ustazah Aisyah Bain. Beliau ni seorang selebriti TV dan suami beliau. Siapa lagi tuan dan puan? Puan Fazira, isterinya kepada Tuan Haji Fizo Umar. Beliau juga merupakan seorang influencer dan juga seorang business owner dan ramai lagi lah. Tapi ada ramai juga doktor pakar, pensyarah, siapa lagi? Trainers dan alhamdulillah mereka ni bukanlah mempunyai situasi tak confident, tapi mereka ni mempunyai situasi di mana bila bercakap tak berstruktur dan bila bercakap dia orang nak improve. Macam mana nak memudahkan orang faham dan macam mana nak convince orang supaya orang membeli produk, orang membeli idea dan akhirnya insya-Allah mereka akan dapat close the deal. Jadi kepada tuan dan puan yang mempunyai situasi yang sama, right, saya sarankan untuk tuan dan puan hadir ke program Speak with Confidence pada 28 dan 29 Jun ini dan the best part, program ini kita akan adakan secara online. Jadi kepada tuan dan puan jangan terlepas peluang, register sekarang, klik link di bawah sekarang, jumpa anda di Speak with Confidence.